tindakan seterusnya kita beri kepada pihak berkuasa lah yang sepatutnya menjalankan tindakan tersebut. Kita hanya menyatakan perkara tersebut tu kan. Pada saya, untuk bahagian saya lah kan, cukup kita dengan mengatakan bahawa tindakan ni tak betul, buat binaan di tanah orang lain itu adalah perbuatan tidak betul dan sebagainya kan. Itu dan terpulang kepada pihak berkuasa, dan kita tidak ada autoriti untuk merobohkan membuat tindakan sedemikian rupa kan. Itu salah pada pihak berkuasa, dan pihak berkuasa ni banyak, pejabat tanah ada, majlis perbandaran ada kan, pemimpin politik negara kita ada dan sebagainya. Mereka lah sepatutnya bertanggungjawab. Kita sebagai rakyat sudah menyuarakan perkara ini, jadi tanggungjawab mereka lah. Takkanlah kita nak sebuat semua benda, tak betul lah begitu kan. Jadi kamu sebagai pemimpin, pihak berkuasa buat apa? Yang sepatutnya diamanahkanlah kami. Kita rakyat ni melihat benda tak betul, kita menyuarakan. Dan kamu pemimpin telah dipilih, yang ada tanggungjawab dan sebagainya, jalankanlah tanggungjawab tersebut. Ini perkara yang kita tersalah pandang ni.